Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia kami, iaitu dalam episod Suara Sekolah. Okay? Hari ini kami akan membawakan satu episod khas yang sangat penting kepada semua masyarakat lah. Ya, kita akan membincangkan isu-isu kegiatan jenayah, iaitu Isu Aisyah buli. akan mengupaskan isu buli dan saya pula akan mengupaskan isu kegiatan jenayah seksual. Okey, yang di mana berkaitan sebenarnya buli dan juga seksual ini di sekolah dan sekarang ini amat membimbangkan ya. Dan sebenarnya isu ini bukan sahaja memberi kesan yang mendalam kepada mangsa sendiri, tetapi juga kepada pelaku dan juga saksi-saksi. Okey. Baiklah, sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai kes buli yang terdapat di sekolah, baiklah kita kupas dulu jenis-jenis buli yang ada di Malaysia. Okey, antaranya ialah buli fizikal, iaitu yang melibatkan sentuhan secara tak langsung yang boleh menyebabkan kecederaan. Secara langsung dan tidak langsung. Yang boleh menyebabkan kecederaan fizikal seseorang. Antaranya boleh menggunakan kaedah menumbuk, menendang, menampar dan sebagainya. Okey, yang kedua, buli seperti buli verbal, iaitu yang menggunakan tutur kata seperti memberi ancaman, mengejek. Yang ketiga iaitu buli seksual, iaitu yang menggunakan perkataan-perkataan lucah. Seterusnya ialah buli cyber yang menggunakan peralatan elektronik. Okey, kita mulakan dengan isu yang viral pada ketika ini, iaitu tentang buli fizikal yang berlaku di sebuah institut pengajian, iaitu di MRSM. Ada dengar tak kisah tu? Ada. Okey, di sebuah MRSM di kes ni tahun lepas. betul, dia berlaku tahun lepas, tapi disebabkan oleh kisah ni viral, baru tindakan diambil. Diorang yang ambil tindakan dan mengambil perhatian. Ya, betul. Video ni yang saya tengok, tak ada orang tahu kan? Betul. Video ni saya tengok sekejap dia dalam 1 minit 31 saat. Tapi video tu memang saya tengok pun tak sampai hati lah. Di mana betul. Di mana dua orang remaja lah mengasari seorang remaja di atas katil. Dia naik atas belakang dia. Buat macam kuda macam tu, lepas tu dia hempak-hempak dan juga dia memukul menggunakan melibas menggunakan tali pinggang. Tetapi pada masa yang sama ada juga rakan-rakan yang lain menjadi saksi dan melihat bersubahat, melihat, merakam tanpa memberi pertolongan. Okey, kalau mengikut kes buli ni, dia di bawah Akta Pendidikan 1996, iaitu di bawah Akta 550 berkaitan buli, di mana dia di bawah Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996, di bawah diberi kuasa kepada KPM untuk mengawal disiplin di sekolah, termasuklah kes buli ni lah. Okey, kalau ikutkan akta tentang kes buli ni, dia tak ada akta yang khusus. So dia ada akta yang tentang Akta Pendidikan 1996 ini yang berkaitan dengan buli sahaja. Okey. Kes buli ni semestinya kita sebagai seorang pendidik mestilah membanteras dia daripada akar umbi. Sebab dia bermula biasanya di sekolah. Kes-kes ini bermula di sekolah. Jadi kita sebagai pendidik ni perlu mengambil tindakan yang lebih. Sebab kita di sekolah bukan je sebagai pendidik, tetapi kita juga sebagai pengawal, pembimbing murid-murid di dalam dan juga di luar sekolah. Kalau kita jumpa di luar sekolah pun, kita juga sebagai guru, kita tak boleh pandang sebelah mata isu-isu yang kita nampak berkaitan dengan anak-anak murid kita, dengan masyarakat kita. Okey, kesan kepada buli ni dia memberi kesan yang sangat hebat lah, yang sangat buruk terhadap terutamanya kepada mangsa, kepada pelaku buli dan juga kepada saksi. Okey, kita pergi dulu kepada mangsa. Di mana kesan buli kepada mangsa ni dia memberi kesan dari sudut emosi.
Di mana kita sebagai mangsa ni, kalau saya sendiri pun mesti akan mengalami tekanan perasaan. Dari trauma tu. Kita akan rasa murung. Betul? Dan yang lebih serius boleh menjadikan trauma yang lebih kepada jangka panjang. Menyebabkan kalau saya sendiri pun tak berani nak pergi sekolah. Takut nak pergi sekolah. Itu memberi kesan kepada emosi dan juga psikologi. Seterusnya dari sudut akademik mangsa tu sendiri. Bila dia terjadi kes buli ni, Takut. Adawiyah rasa berani ke pelajar tu nak pergi sekolah? Tak ada berani. Takut. Dia takut dia akan mengalami kembali. Kita takut, kita nak jumpa orang yang buat kita tu pun takut, kita nak berjumpa dengan orang lain pun kita akan rasa takut. Dia tu malu. Ya. Nak jumpa orang lain tu malu sebab kita dah kena macam tu kan. Jadi kita akan rasa rendah diri. Ya, betul. Bila dari situ ada perasaan takut dan malu nak pergi ke sekolah, menyebabkan kita punya kedatangan kita merosak dan akhirnya menyebabkan kita punya akademik merosak juga. Okey, kesan yang terakhir kepada mangsa buli itu sendiri ialah dari segi fizikal dia. Kecederaan ni seperti lebam. Bukan lebam luka, kes-kes yang ekstrim. Bukannya akan hilang dengan hari ni lebam, esok dah hilang. Hari ni luka, esok dah hilang. Tak, dia ambil jangka masa yang lama. Sedangkan jangka masa yang lama ni sampai meninggalkan parut dan kesan. Ada buli yang ringan, ada buli yang berat tau. Ya. Sampai ada patah pinggang. Ada kes dia tarik kawan dia punya kerusi tu, lepas tu dia jatuh, terlentang ke bawah, patah pinggang dia, jadi terus lumpuh. Nak pergi sekolah jadi OKU dah. Ya. Tak boleh pergi sekolah dengan biasa dah. Betul, dari situ kita boleh nampak dia boleh mengakibatkan kesan kekal atau kecacatan yang kekal. Ingat macam main-main, tapi sebenarnya ini isu yang sangat berat sebenarnya. Jadi kegiatan jenayah. Ya, bukannya kepada diri mangsa juga, mak ayah pun juga susah. Nak jaga bukan senang. Bila jadi kecacatan kekal ni bukan senang nak jaga. Lumpur nak kena pakai pampers pula. Kalau pakai lampin pakai buang. Betul. Okey, baiklah. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap pelaku buli. Di mana dari segi disiplin dan undang-undang, pelaku ni dia boleh digantung, dibuang sekolah dan lebih serius lagi hingga boleh didakwa di mahkamah. Okey, seperti yang video yang kita tayangkan tadi, kes yang berlaku di MRSM di Nibong Tebal ni, di mana kes ni masih lagi dalam siasatan. Dan jika betul-betul remaja terbabit melakukan kesalahan buli tersebut, maka dia akan dibuang sekolah. Dan ini memberikan kesan yang buruklah terhadap diri dia sendiri dan juga masa depannya. Okey, yang kedua dari segi perkembangan sasiah pembuli itu sendiri, di mana sikap dia sendiri tu akan lebih agresif. Dia tak boleh kawal emosi. Dan sikap pembuli ni, dia tidak akan ada rasa simpati atau empati terhadap orang lain. Sebab dia lebih sukakan kepada kekerasan. Kadang-kadang kan pembuli ni sebenarnya dia dah ada rasa gairah terhadap memukul, betul. membinasakan orang. Bila nampak kesalahan yang kecilnya, dia cuba nak memperbesar-besarkan. Di mana rasa kasih sayang tu dah tak ada dalam diri dia. Emosi dia memang sangat susah sebenarnya nak betul. kawal. Yang dia ada rasa memukul tanpa niat. Memukul, mungkin dia rasa dia hebat. Betul. Dia nak tunjuk dia tu seseorang yang amat kuat. Betul. Saro kata. Okey, yang kedua, pembuli ni dia sukar untuk membina hubungan sosial yang sihat. Di mana kalau macam pembuli ni dia duduk dalam kalangan masyarakat, dia susah untuk nak bergaul. Dia memang sesuai untuk duduk dalam kalangan dia sahaja. Jadi satu orang pun takut sebab dia begitu agresif kan. Ya, betul. Jadi orang takut untuk mendekati orang-orang yang seperti inilah, pembuli ini sebenarnya. Jadi dia amat memberi kesan sebenarnya dalam jangka hayat yang panjang. Masalah interaksi ni sebenarnya akan menyebabkan masalah-masalah lain. Sebab tak boleh nak bergaul kan. Ya, betul. Okey, baiklah kita pergi pula kepada kesan terhadap saksi itu sendiri.
Di mana saksi ni juga dia akan mengalami kesan terhadap emosi dia. Bila dia tengok, kadang-kadang dia tengok secara tak sengaja pun. Di mana dia akan rasa takut, rasa bersalah sebab dia tidak dapat membantu. Kalau membantu mungkin akan mencederakan diri dia balik. Jadi perasaan itulah yang menghantui hidup dia. Sebenarnya kalau tak bantu pula dia akan dikira bersubahat sebab dia tak bagi tahu, dia tak melaporkan benda itu kan. Dia nampak dah tapi dia tak laporkan kepada pihak-pihak Jadi, yang wajib gitu kan. Jadi saksi ni dia berada tengah-tengah antara nak tolong ke atau macam mana? Jadi ni akan menghantui dia sebenarnya kan. Ya, betul. Okey, dan yang kedua, saksi ni juga dia boleh jadi trauma juga seperti mangsa. Ya, dia melihat sendiri kegiatan jenayah kes bully. Betul. Walaupun tak kena pada dia, tapi kena pada orang lain, tapi benda tu kadang-kadang dia tak pernah lihat kes-kes bully yang teruk ni kan. Bila dia tengok tu dia akan ingat benda tu dan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pemikiran dan juga emosi dia sebenarnya kan. Sekiranya saksi ni dia tak dapat berfikir dengan waras, dia sendiri juga mungkin akan terjerumus untuk menjadi pembuli. Betul juga tu. Itu yang sangat merisaukan. Sebab itulah kes-kes bully ni memang sukar kita nak atasi, sukar kita nak bantera sebab dia sentiasa akan berlarutan. Daripada sekolah sampailah ke pusat pengajian tinggi dan juga sampailah di tempat kerja. Okey. Itu sahaja kesan daripada kes bully di sekolah. Okey, kita sudah mendengar kesan bully terhadap mangsa, pelaku dan juga saksi. Bila dah ada kesan, mestilah ada cadangan dan juga cara untuk membanteras kes bully di sekolah ini. Antaranya ialah kita perlu mengukuhkan peraturan dan disiplin sekolah. Di mana sekolah ni dia perlu menggubal dan menguatkuasakan peraturan anti bully yang jelas di sekolah. Ini di mana guru disiplin itu sendiri perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membanteras masalah bully ni. Tapi sebenarnya bukan guru disiplin sajalah, sebenarnya guru-guru, semua guru dan juga warga sekolah, warga komuniti, ibu bapa semualah perlu mengetatkan peraturan ini, dan bekerjasama dalam mematuhi peraturan ini. Ya, betul. Kalau dah ada peraturan tapi tak ikut pun sama je kan. Lagi satu, peraturan ni bukan sahaja kita cakap mulut je. Cakap mulut, okey hari ni cakap, mungkin bulan depan baru kita cakap. Kalau boleh hari-hari, biasa sekolah ni dia ada perhimpunan pagi setiap hari kan. Hari-hari kita boleh ingatkan pelajar kita tentang jenis-jenis bully, kesan-kesan bully, apa yang berlaku apabila kita melakukan bully. Bagi benda tu murid sentiasa ingat, bila kita lakukan benda ni apa kesan dia, bila kita lakukan benda ni apa kesan dia. Jadi mereka akan rasa takut dan seterusnya mungkin akan mengurangkan bully di sekolah ini. Satu kan, saya rasa kan ada pembimbing rakan sebaya tu. Jadi kita boleh memberi macam pasukan intervensi sekolah tu kepada pembimbing rakan sebaya ni untuk membimbing murid-murid semua agar membina sasiah yang baik lah sebenarnya kan, supaya kes bully ni dapat dibantas. Dan sepatutnya kita kena kenal pasti dulu. Lepas baru kita dapat bantas. Jadi dengan adanya pembimbing rakan sebaya yang membimbing rakan-rakannya, jadi dengan itu bolehlah membantaskan sebenarnya kes-kes bullying. Saya setuju dengan pembimbing rakan sebaya sebab apa? Murid ni dia sangat rapat dengan kawan-kawan. Dia sangat terpengaruh sebenarnya. Ya, betul. Kawan itu adalah pengaruh yang hebat ya kepada diri remaja dia. Betul. Okey, yang kedua. Langkah yang kita boleh ambil di mana kita boleh mewujudkan pendidikan sasiah dan literasi emosi. Di mana di sekolah ni boleh melaksanakan program pendidikan sasiah, moral dan nilai empati secara konsisten dalam kurikulum dan co-kurikulum. Sebagai contoh, cikgu ni boleh mewujudkan latihan kendiri seperti modul pengurusan marah, modul bagaimana kita nak mengawal emosi, bagaimana kita nak berkomunikasi yang betul tanpa menyakitkan hati kawan. Kadang-kadang kita cakap benda biasa je tapi kawan ni dia terasa, dia sakit hati. Takut juga jadi bully. Akan jadi bully. Bully verbal ya. Dan latihan bagaimana untuk menyelesaikan konflik kepada semua pelajar. Kadang-kadang ni orang yang mangsa yang dibuli ni dia kena bully. Tapi dia takut nak bagi tahu dekat cikgu ke, dekat ibu bapa ke. Jadi benda tu tiada penyelesaian dan akhirnya makan diri dia sendiri. Sampai mula-mula sikit je. Mula-mula kata hang aku. Duk mengata. Lalas lepas tu mula-mula kata kau, kata aku. Lepas tu mulalah guna kekerasan sikit. Bila dah lama-lama akan jadi lebih teruk, mungkin membawa kepada jenayah. Okey.
Antara langkah yang ketiga untuk kita membanteras masalah buli ini ialah melalui sekolah boleh mewujudkan sistem pelaporan yang efisien di mana mangsa buli itu sendiri atau saksi buli boleh melaporkan kejadian buli yang berlaku di sekolah dengan selamat dan sulit, di mana mereka boleh melaporkan kejadian itu melalui peti aduan yang diwujudkan, dan juga talian hotline iaitu di mana menggunakan platform atas talian seperti penggunaan Google Form. Di situ mangsa buli dan juga saksi akan lebih selamat. Sebab sulit lah lebih sulit. Peribadi apa benda semua kan. Sebab tanpa pengetahuan pembuli itu sendiri. Untuk langkah yang seterusnya tadi kita ada cakap bukan guru disiplin saja yang bertindak untuk mengawal masalah ini. Guru-guru lain, kaki tangan sekolah, masyarakat komuniti pun perlu terlibat sama dalam menangani masalah ini. Di sini kita perlu tekankan juga kepada ibu bapa. Di mana ibu bapa juga perlu diberi pendedahan melalui bengkel keibubapaan anti buli supaya mereka tahu bagaimana untuk mendidik anak mereka agar tidak menjadi pelaku atau mangsa buli. Dalam bengkel itu juga kita boleh mewujudkanlah komunikasi dua hala yang terbuka antara ibu bapa dan juga guru bagi memantau perubahan tingkah laku anak-anak. Sebab kadang-kadang kan ibu bapa ni sendiri sebenarnya tak tahu yang anak dia berbeza perilaku dia di rumah dan di sekolah. Kadang-kadang di rumah ni dia tengok anak dia baik. Tapi di sekolah dia tak tahu sehebat apa anak dia di sekolah tu. Jadi sebenarnya apa tadi tu? Bengkel ni sebenarnya amat perlu dan juga kita kena tekankan dan ada di semua sekolah sebabnya interaksi dua hala guru dan juga murid ni sebenarnya guru dan juga ibu bapa dan juga murid. Sebenarnya bila ada pendekatan macam ni barulah dia sedar, ibu bapa ni sedar yang anak dia sebenarnya memerlukan kadang-kadang kasih sayang, yang kadang-kadang ibu bapa sendiri sibuk kerja kan, tak sedar yang anak dia sebenarnya memerlukan perhatian. Jadi dengan dia kurangnya perhatian dan sayang ni, itu yang dia membuli di sekolah tu kan. Betul, saya setuju. Sebab itu kena adanya sebenarnya bengkel ni. Bila adanya interaksi antara ibu bapa dan juga guru ni, bila guru memberitahu ibu bapa, janganlah kita ni sebagai ibu bapa, anak saya bukan macam ni, menindakkan benda tu. Sebaliknya cuba tengok perilaku anak kita sendiri. Ni memang dekat rumah dia baik. Dekat luar kita boleh kata melihat mereka secara sembunyi. Jangan bagi mereka nampak kita kan. Di mana kita cuba mendekati dari jarak yang jauh. Dari situ kita boleh nampak kita punya perangai anak kita yang sebenar. Kadang-kadang dengan cikgu lain, dengan kawan lain, ya, betul. Dengan ibu bapa memang lain lah kan. Jadi memang ibu bapa perlu lihat sendiri sebenarnya di sekolah tu. Jangan hanya menyuruh guru saja untuk membimbing, tapi sebenarnya ibu bapa sendiri perlu membimbing dan dari segi sasiah tu sebenarnya. Okey, baiklah. Untuk langkah yang terakhir, di mana tindakan undang-undang yang tegas memang perlu diambil lah, di mana pelaku ini yang menyebabkan kecederaan serius perlu dirujuk kepada pihak berkuasa. Diberi tindakan setimpal seperti diarahkan menjalani kaunseling terlebih dahulu, khidmat masyarakat ke, atau proses yang lebih tinggi, mungkin dihantar ke sekolah Henry Geni contohnya, sekolah Juvana. Dan juga sekolah ni juga perlu melaporkan sebarang kes buli kepada pihak yang berkuasa seperti PDRM, JPN atau pihak-pihak lain yang berwajib. Jangan simpan benda tu dekat sekolah, menjadi perbualan antara guru-guru kat sekolah saja. Benda ni dia tak boleh simpan. Bila dia simpan dia akan jadi barah. Jadi tindakan tegas yang diambil oleh pihak berkuasa ni lah yang akan sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah buli di sekolah. Sekolah juga sebenarnya perlu memberi kerjasama lah sebenarnya dalam memberi laporan. Jangan menutup kesalahan-kesalahan anak murid demi maruah nak sekolah. Menjaga nama sekolah. Kan. Tapi sebenarnya dalam kes buli sendiri habis. Sepatutnya kena melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib lah orang kata kan. Supaya tindakan. Sebenarnya kita bukannya untuk mengambil tindakan dari segi dari segi apa? Tindakan dari segi jenayah tu sebenarnya, tapi sebenarnya moral murid itu sendiri ya. Kerana itulah kita perlu untuk menghantar, untuk membina sasiah. Betul. Ini juga untuk jangka panjang sebenarnya, bukannya jangka pendek kan. Ibu bapa juga perlu berani melepaskan anak-anak ini untuk dia menjadi seorang yang berguna kan. Janganlah kita nak anak kita jadi terus pelaku pembuli tu kan. Kita pula nak menutup kesalahan dia. Betul, ibu bapa juga perlu berani melaporkan kes buli yang berlaku. Walaupun pembuli itu adalah anak dia sendiri. Kita memang sayang anak, memang tahu. Betul. Memang sayang, siapa tak sayang anak kan. Kita dah kandungkan anak 9 bulan susah kan. Lepas tu dia tahu anak dia macam tu, kita tak mengaku. Tapi memang tak boleh sebenarnya kita tak mengaku tu. Kita kena
mengambil inisiatif sendiri. Kalau anak tu salah, pergilah laporkan. Memang saya anak tapi kita kena lebih sayang kepada sahsiah dia. Ya, betul. Kerohanian dia. Sebab sebenarnya dia memerlukan perhatian yang lebih. Ya, Jadi betul. bila pergi ke macam konon ke sekolah Juvana tu kan, dia sekolah tu sebenarnya bagus. Dia akan membina sahsiah yang murid-murid seperti itu kan. Jadi ini adalah perlulah ibu bapa membantu dalam menangani isu ini. Isu bersambung dengan kes saya pula, iaitu kes jenayah seksual di sekolah, di mana sebenarnya saya agak tertarik untuk mengupas isu ini kerana saya terlihat satu berita lah mengenai guru didakwa jalin hubungan dengan murid tahun 6. Ini amat menjadi kerisauan kepada saya kerana budak itu sekolah rendah tahun 6, baru tahun 6, tapi telah menjalinkan hubungan dengan guru yang berumur 30-an yang sepatutnya matang dalam pemikiran, tetapi membuat kegiatan jenayah seksual ini bersama dengan murid berusia 12 tahun, iaitu darjah 6 Guru lelaki ke perempuan? Guru lelaki lah. Dia bersama dengan murid perempuan. Guru perempuan dengan murid lelaki. Boleh guru juga. Lelaki bersama dengan murid perempuan, di mana kononnya dia bercinta ni. Saya baca kes ni, ibu bapa dia sebenarnya yang mengesan kegiatan guru ini. Di mana ibu bapa tu sendiri melihat dan mengecek memeriksa TikTok, TikTok dan juga WhatsApp. Guru tu tersebut menghubungi anak murid ni dengan teks-teks yang agak meragukan lah, cakap. Memang dalam macam orang bercinta tu lah. Jadi bila ibu bapa dia dapat kesan, kemudian ibu bapa dia terus menghantarkan ucapan-ucapan apa dia yang dalam teks ucapan tu, teks dalam WhatsApp dan apa semua kepada pihak berkuasa lah. Jadi kes ini masih dalam siasatan rasanya. Guru tersebut. Kiranya hubungan antara murid dengan guru ni dia macam sama-sama suka, ataupun guru tu sendiri yang dia yang seronok sendiri, syok sendiri? Itu tidak pastilah. Tak cakap. Memang walaupun budak tu sebenarnya membalas ke apa, sebab dia budak, jadi dia anggap benda tu macam biasa je sebenarnya. Tahu tak? Kadang-kadang ni kita perhatikan budak dah 12 tahun ni dia dah macam dah ke arah dah akhir balik. Tahu tak? Betul juga tu. Dia dah matang awal. Jadi hormon dia ada sikap gairah nak bercinta tu memang ada dalam diri mereka tu. Ya, sebab kalau guru tu membalas mesej tersebut, memang dah kira jenayah dah. Sebab dia sepatutnya sebagai guru ni yang patutnya melindungi, menghormati hak seorang kanak-kanak tu. Tapi ni guru sendiri yang mencabuli akta tersebut. Ini amat menarik minat saya untuk mengupas sebenarnya. Saya sebenarnya telah membuat satu kajian di mana antara saya membuat kajian terkini sajalah, antara tahun 2020 sehingga 2024 lah. Setakat ini sebanyak 6,000 kes jenayah seksual kanak-kanak dilaporkan di Malaysia tau. Di Malaysia tau. Yang menurut PDRM, iaitu Polis Diraja Malaysia, antara kes yang membimbangkan ialah seorang guru kaunseling di Seremban didakwa melakukan amang seksual dan memiliki 180 bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Dia ada gambar kanak-kanak ni. Dia kira juga pedofilia lah ni. Tapi dalam guru sendiri, ni amat membimbang. Guru kaunseling tau. Guru kaunseling sepatutnya memberi kaunseling dan menasihati dan membimbing kan. Ini dia sendiri yang terjerumus ke arah itu. Seterusnya adalah guru lelaki didakwa mencabul murid perempuan semasa aktiviti sekolah seperti karnival di Melaka 2025 ni baru terjadi. Ini lagi satu kes yang amat menjadi perhatian ialah kes grooming dalam talian. Ini semakin meningkat kes ni sejak pandemik COVID-19. Berdasarkan laporan UNICEF Malaysia tahun 2022. Sebab kes grooming dalam media sosial ni sebenarnya banyak di antara kita tidak sedar atau tidak sedar je sebenarnya kes di dalam media ni. Memang kadang-kadang kita tak tahu pun benda tu terjadi, tapi bila kita check benda tu baru tahu. Rupanya
anak kita, anak-anak kita ni sendiri kena grooming tu. Grooming ni masalah seksual tu lah. Dalam bahasa yang mudah, grooming ni apa? Ni dia macam berkata-kata benda-benda yang lucah. Dia Cakap macam awak ni cantik, mantap gitu. okey, Itu pun dah kira dah. Ayat lucah lah tu. guna ayat-ayat yang lucah lah. Dia memang menjerumus ke arah seksual tu lah, masalah apa nama dia? Jenayah seksual ni lah. Kadang-kadang tu saya rasa bila kita atas talian macam WhatsApp ke apa kan, chatting, remaja yang meningkat dewasa ni, dia perasaan dia tu akan menaikkan dia punya nafsu tau sebenarnya. Lagi satu dia tak boleh nak mengawal sebenarnya nafsu dia tu. Jadi bila dia tak boleh nak kawal, bila ada seseorang yang mendekati dalam kasih sayang, memberi kasih sayang, menunjuk cinta kan. Jadi dia akan lebih ini ni sayang aku ni seronok ni cakap boleh lah ni kita belajar bercinta macam gitu. Grooming kot macam setengah orang tu macam dia minta gambar tu. Ya, gambar memang. Gambar-gambar yang nak gambar buka tudung sikit. Itu pun dah kira dah. Budak tu sebenarnya elok je, tapi bila ini masalahnya guru sendiri tu. Yang menjadi masalah. Sepatutnya guru yang bimbing, tapi guru yang merosakkan sendiri murid-murid. Kita ada akta-akta kanak-kanak ya. Seperti yang kita sepatutnya tahu, Akta Kanak-kanak pada tahun 2001 pindaan 2017 iaitu menyatakan kanak-kanak berhak untuk dilindungi daripada penderaan, pengabaian, eksploitasi dan juga penderaan seksual ya. Seksyen 31 kesalahan terhadap kanak-kanak oleh penjaga boleh dikenakan tindakan sehingga 50,000 atau penjara 20 tahun ya. Amat berat tau sebenarnya jenayah seksual ni. Okey, Akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017, Seksyen 5 kesalahan amang seksual fizikal, Seksyen 12 kesalahan berkaitan eksploitasi seksual kanak-kanak oleh media elektronik, di mana tadi kes grooming tu kan dia menjadi semenjak kes COVID-19 di mana diorang tak boleh keluar kan. Jadi diorang membuat aktiviti jenayah seksual ni melalui telefon, melalui media-media sosial gitu. Melampiaskan nafsu melalui Dia tak boleh nak keluar media. Jadi dia melalui media dia membuat kegiatan jenayah seksual ini. Okey, Seksyen 15 pula grooming kanak-kanak untuk tujuan seksual. Ini semua ada akta-akta kesalahan di mana kalau dapat kesan benda ni ada dalam akta-akta tersebut, jadi sedia cepatlah membuat laporan. Okey, kerana ini termaktub di dalam peraturan. Okey. Kanun Kesiasaan Akta 574 di mana Seksyen 376 iaitu rogol dan juga Seksyen 377E melakukan kelucahan terhadap kanak-kanak. Melakukan kelucahan kanak-kanak ni seperti membuat simbol-simbol yang menjerumus ke arah itu. Kadang budak ni tak tahu, tapi bila dia orang dewasa ni memberitahu dan menunjukkan simbol-simbol lucah itu, jadi mereka pun nak ambil tahu dan tahu, sampai situ dia mengaplikasikan kepada orang lain. Ini sangat bahaya ya. Okay, seterusnya kita pergi kepada implikasi ataupun kesan ya, kesan-kesan terhadap mangsa, terhadap institusi pendidikan dan juga terhadap negara sendiri ya. Kerana kegiatan jenayah seksual ini memberi kesan yang amat mendalam terutamanya kepada mangsa tersebutlah, di mana tahap psikologi dia sendiri sebenarnya akan mengalami trauma yang amat meninggalkan kesan ya. Bukan saja emosi tetapi rohani dan juga mental dia. Dia akan mengalami kemurungan, PTSD dan juga kesukaran mempercayai orang lain lah sebenarnya kan. Yalah, sebabnya Sepatutnya guru ni dia menjaga guru yang keselamatan kepada murid, melindungi kan. Tapi ini sendiri jadi orang yang tak boleh dipercayai dah. Betul, guru sendiri yang mencabuli kehormatan murid itu kan. Jadi dia nak percaya kat siapa? Kalau guru sendiri pun dah macam tu, patutnya guru tu menjadi role model, orang cakap kan, menjadi pembimbing. Tapi dia sendiri yang merosakkan kepercayaan itu. Maka dengan ini dia akan merasa amat sukar untuk mempercayai orang lain ya. Itu dari segi psikologi, okey. Seterusnya dari segi akademik sendiri. Selepas dia kena gangguan emosi dan juga mental, semestinya akademik turut terjejas. Di mana prestasi itu merosot ya, sebabnya
yelah dia dah kena kemurungan macam tu kan, macam mana dia nak belajar kan, betul tak? Yelah, asyik tak nak datang ke sekolah. Dia takkan nak dah datang sekolah, habis dia takkan dia nak jumpa dengan cikgu tu kan. Betul. Cikgu yang buat dia tu nanti dia takut, dia akan rasa macam nanti aku kena lagi ni, kalau aku pergi sekolah confirm kena lagi ni. Akan Gitu. berlaku ponten sekolah. Jadi dia akan konten punya. Kalau dia datang pun mungkin waktu kelas cikgu tu mungkin dia tak masuk. Mungkin Dia juga. berlaku ponten kelas. Ni yang lagi teruk bila dia ponten sekolah terus. Bila dia ponten sekolah selama berturut-turut beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, maka dia akan kena surat amaran, kemudian dia akan diberhentikan sekolah. Jadi dengan ini kesian lah kan. Dia hanya mangsa. Tetapi sebabkan dia jadi mangsa ni, dia akademik dia turut terjejas dan itulah dia. Merosot. Masa depan dia Betul, sendiri. kesian dia. Okey, ada segi sosial pula, semestinya lah dia akan mengasingkan diri, ya, dia malu. Lepas tu dia akan merasa rendah diri. Lagi satu kan stigma sosial ni. Kalaulah dia pergi membuat laporan sekiranya kan, dia juga yang malu. Jadi stigma sosial tu mesti dia akan dia ni budak yang kena rogol hari tu kan. Dia yang kena tu kan. Habis dia ni kena cabul hari tu kan. Biasa kes-kes macam ni kita tengok, dia takkan on the spot pergi buat laporan. Benda tu mungkin dah makan tahun sebenarnya, baru benda tu tersebar. Jadikan diri dia tu malu untuk duduk dalam kalangan masyarakat bila benda tu dah tersebar. Bila tersebar tu yang salah tu. Sepatutnya dari awal tu kita dah boleh baiki benda tu. Tapi bila dah lama-lama, dia sebenarnya berterutan tau, daripada grooming dia jadi benda yang kes rogol. Kemudian lebih teruk lagi lah. Grooming, lepas tu mula-mula pegang-pegang, jumpa, pegang-pegang dan seterusnya ke arah yang lebih. Lebih astagfirullahalazim lah. Okay, kemudian adalah kesan terhadap institusi pendidikan. Institusi pendidikan, ya, di mana hilangnya kepercayaan ibu bapa terhadap pihak sekolah, terutamanya guru. Ibu bapa sendiri memberi kepercayaan kepada guru untuk melindungi dan membimbing murid-murid ni, anak-anak mereka ni di sekolah. Tapi guru sendiri yang membuat sedemikian rupa. Anak-anak ni penjaga pertama kita ialah ibu bapa. Betul. Yang kedua mereka percaya mestilah guru. Sebabnya tapi bila berlaku benda macam ni, ibu bapa wajib dah tak percaya dah institusi sekolah, guru-guru kaki tangan sekolah dah tak percaya dah. Maka dengan ini amat membimbangkanlah untuk pihak-pihak sekolah kerajaan kan. Nanti mesti confirm lah dia akan menghantar anak dia sekolah di rumah saja kan. Dia tak nak anak dia keluar, sebab dia tak percaya kat cikgu kan. Itu bagi ibu bapa yang berkemampuan. Kalau ibu bapa yang tak berkemampuan, mungkin dia biarkan je lah anak dia kat rumah kan. Lagi satu dia trauma nak keluar rumah. Memang taklah dia pergi sekolah. Tak ada dah lah. Jadi ini amat memberi kesannya kepada institusi pendidikan. Guru lain juga turut menerima tempias. Dia akan menerima kecaman juga. Di mana sekarang ni pula ada media sosial kan, di mana video-video yang viral confirm akan tersebar rupa wajah guru yang membuat kegiatan jenayah itu. Dia bukan guru saja, guru itu di dalam sekolah. Jadi dalam sekolah mesti ada guru-guru lain. Jadi nanti bila orang tanya, kamu guru daripada sekolah mana? Guru daripada sekolah yang melakukan kegiatan jenayah tadi tu. Jadi malulah, ini ke yang hari tu yang masuk berita kes cabul budak tu. Dia juga mendapat malu. Kita guru yang lain pula perlu menjawab segala persoalan semua tu. Ini memang memburukkan institusi pendidikan, sekolah dan juga guru. Ini memang akan merosakkan kepercayaan. Kemudian menjejaskan juga matlamat untuk membina persekutuan pembelajaran yang selamat. Persekutuan pula. Implikasi terhadap negara sendiri. Daripada mangsa institusi pendidikan semestinya menjerumus kepada kesan terhadap negara sendiri. Ialah bila murid tak nak ke sekolah sebab guru sendiri bermasalah, dia akan membabitkan institusi pendidikan sendiri. Bila institusi pendidikan sendiri yang tak dapat memberi kepercayaan kepada ibu bapa, jadi negara juga akan terjejas, di mana akan menggugat keharmonian sosial sendiri tau. Untuk membina hubungan yang baik
antara guru, murid sekolah ni sebenarnya susah. Jadi bila ada je kes jenayah seksual ni, jadi keharmonian sosial tu memang susah lah nak dibinakan. Okay, seterusnya adalah meningkatkan kos rawatan dan pemulihan psikososial di mana psikiatri. Psikiatri ni kalau nak jumpa mahal ya. Betul. Jadi kerajaan juga ada menyediakan pakar-pakar psikiatri ni, tapi mengambil masa sebenarnya. Sepatutnya duit tu boleh buat pada benda lain. Betul. Tapi kena menampung pada kos rawatan yang betul. sedemikian. Lagi satu dah kena menambah doktor psikiatri pula. Jadi ini amat membebankan terhadap negara juga sebenarnya lah kan. Di mana penambahan dan peningkatan murid-murid dalam peningkatan murid-murid dalam tekanan emosi. Jadi dia orang nak kena jumpa psikiatri. Ini psikiatri mahal kan. Jadi ini amat menjejaskan lah negara kan, kewangan negara sendiri. Okey, lagi satu adalah merosakkan imej sistem pendidikan dan dasar perlindungan kanak-kanak. Ini di mana sistem ialah berlakunya jenayah seksual di sekolah-sekolah yang semakin meningkat tahun demi tahun ni, memang menjejaskan imej sistem. Ya, maksudnya peraturan walaupun ada, tapi maksudnya tak ketat lah benda tu. Kan? Betul tak? Betul. Tidak ketat peraturan tu, itu yang banyak terjadinya kes jenayah seksual guru tu kan. Sepatutnya dari awal lagi dia dah bantras daripada sifat guru-guru tu, kita boleh kena pasti dah guru tu sepatutnya layak atau tidak menjadi seorang guru. Adakah dia membantu, membimbing, membina sahsia murid. Tapi sebenarnya dia kena membina sahsia diri sendiri jugalah. Ya, guru-guru ni perlu membina sahsia diri sendiri untuk membina sahsia murid. Faham? Magah pula. Ini adalah cadangan menangani dan membantras jenayah seksual di sekolah. Ya, iaitu di dalam kurikulum di sekolah kita adakan pendidikan seksualiti yang holistik, di mana kurikulum pendidikan seks yang sesuai dengan umur, bermula dari sekolah rendah ya. Mereka akan tahu batas-batas untuk seorang kanak-kanak ni. Dia sebab kanak-kanak ni dia tak tahu apa tempat yang mana yang boleh disentuh, tempat mana alat sulit, dia tak tahu benda tu. Jadi kita kena ajar, kita sebagai dewasa ni kena ajar murid-murid remaja daripada sekolah rendah lagi untuk mengetahui batas yang perlu dijaga dan menghormati gitu. Kurikulum pendidikan seks memang dah ada kan dekat sekolah? Tak pasti. Sudah ada. Dah ada. Jadi macam dahulu, kita waktu zaman dahulu pendidikan sains mengajar tentang tubuh badan manusia, tapi sekarang ni dia lebih mendalam lah. Pendidikan seks. Bukan benda yang kita nak bercerita tentang lucah tau. Betul. Macam kemaluan apa semua, ada gambaran yang boleh mungkin ada, tapi dia tak secara mendalam dan meluas gitulah. Cuma nak bagi sebagai pengetahuan kepada murid-murid sahaja. Tapi sekarang memang perlu dah menekankan kepentingan untuk menjaga kehormatan diri lah kan. Jadi pendidikan seks ni memang sesuai sebenarnya. Bukannya seks yang ke arah negatif, tetapi ke arah positif. Okay? Pendedahan tentang hak kanak-kanak ya, sepadan fizikal dan saluran aduan juga perlu ada ya. Di mana kanak-kanak ni dia perlu mengadu sama ada guru ke ataupun kawan sendiri yang sengaja. Ada kadang-kadang tak sengaja. Betul. Yang sengaja ni dia perlu ada saluran yang betul untuk dia menyampaikan sebab tadi aduan tu. Kena ada pendidikan seksual tu, sebab kalau dia tahu benda tu salah, baru dia boleh membuat aduan tersebut. Kalau tak, dia tak tahu, jadi dia pun bagi je. Dia bagi tiba-tiba dia menyerah, rasa seronok. Benda tu betul? Membawa kepada ke arah seronok, jadi budak tak tahu, terjerumus ke arah rogol dan sebagainya. Betul. Walaupun dia suka sama suka orang kata kan, tapi sebenarnya benda tu adalah jenayah seksual lah, sebab dia di bawah umur dan tak tahu lagi, tak ada matang pemikiran tu, belum matang lagi kan. Jadi ni memang jenayah seksual lah. Okey, seterusnya adalah penguatkuasaan dan pemantauan yang ketat ya, di mana saringan latar belakang menyeluruh untuk semua guru dan juga
staff apa sekolah. Okay, Sekolah. betul. Latar belakang guru tu sebenarnya di mana jelas sebab sekarang ni banyaknya guru-guru ganti, guru-guru yang apa sementara ni sebenarnya mereka ambil yang bukan daripada latar belakang pendidikan kan. Jadi kita tak tahu apa latar belakang mereka ni. Dia ada jenayah seksual ke, jenayah apa, kita tak tahu. Jadi kita main ambil je, tangkap muat orang kata untuk menjadi guru sandaran, guru sementara, guru ganti ni. Jadi ini amat berbahaya lah sebab kita tak tahu kan. Jadi kita dah ambil sebagai guru, dia pun membuat jenayah di sekolah, yang di mana akan menjadi kesan-kesan tadi itulah kan. Ini amat penting untuk dibantras. Kiranya tindakan Kementerian Pendidikan sendirilah sebelum untuk kita melantik seorang guru tu. Betul. Kaji dulu latar belakang dia dari mana. Dari mana datangnya, kaji sehabis-habis sebelum ni kerja apa. Betul. Dari situ kita boleh tahu. Sebelum ni kerja apa, latar belakang, ada kes jenayah ke, ada kes masalah peribadi ke. Kita tak tahu, kadang-kadang dia datang daripada latar belakang yang masalah keluarga tu. Kebincangan keluarga tu kan. Jadi dengan itu bila dia terasa tertekan, dia membuat pula dia di sekolah bersama anak murid. Sebab murid ni budak kan. Budak ni dia tak tahu apa, dia redha je gitu kan, dia merelakan gitu kan. Kemudian adalah saluran pelaporan mesra kanak-kanak iaitu talian 15999 iaitu talian Nur Kasih. Talian kasih. Nur Kasih tu cerita. Talian kasih ya, di mana kotak aduan dan platform digital yang sulit. Ini dia memang akan menyembunyikan identiti pelapor tersebut. Jadi ini memang selamat. Jadi saluran ni di mana guru, ibu bapa sendiri kena bagi tahu kat anak. Dia sesiapa saja boleh menggunakan talian ini. Sesiapa saja, mana tahu kan terlihat ke. Boleh je, dia memang dia terbuka orang kata. Telefon je, dia tak ada apa masalah pun. Dia tak perlu pun nak bagi tahu kamu siapa, apa tinggal di mana, tak ada. Kita boleh lapor terus. Boleh lapor terus je. Gitu. Lepas tu latihan kepada guru dan murid untuk mengesan tanda-tanda penderaan seksual ini tau. Ya, di mana kadang-kadang ialah macam tadilah budak-budak ni tak tahu kan dia telah mengalami penderaan tu. Jadi latihan perlu diadakanlah untuk bantras macam inilah. Okey, seterusnya adalah bimbingan, kaunseling dan juga pemulihan lah. Setiap sekolah mesti ada punya guru bimbingan dan juga guru-guru yang kaunseling yang terlatih ya untuk menangani trauma murid-murid tersebut lah kan. Begitulah. Jadi kira bila ada kaunseling kat sekolah ni, murid-murid ni dia lebih percaya dengan guru kaunseling. Mereka akan bercerita dengan menyampaikan masalah dengan guru kaunseling. Guru kaunseling itulah yang perlu ambil tindakan yang tegas dan betul untuk menangani masalah yang berlaku. Lagi satu yang perlu ada adalah kem-kem rohani ya, membina kerohanian mereka ya. Di mana iman bila kuat pastinya akan menguatkan sahsiah murid. Kem-kem rohani ni patutnya cikgu juga. Ya. Guru, murid semua, staf-staf kaki tangan sekolah pun perlu pergi ke kem-kem rohani. Bukan kem-kem rohani ni maksudnya pergi perkemahan kan, tapi boleh juga kursus dalam sehari kan. Okay, kesimpulannya ialah jenayah seksual dan kes buli dalam kalangan murid sekolah merupakan dua bentuk pelanggaran hak asasi kanak-kanak yang paling serius dan juga mengganggu gugat keselamatan institusi pendidikan. Kedua-dua isu ini bukan sahaja meninggalkan kesan trauma fizikal dan juga psikologi terhadap mangsa, tetapi juga mencemarkan suasana pembelajaran yang sepatutnya selamat, beretika dan membina ya. Dalam kes jenayah seksual, mangsa sering mengalami penderaan yang sukar dipulihkan, termasuklah gangguan emosi, tekanan mental dan stigma sosial. Sementara itu buli ya, sama ada secara fizikal
fizikal, lisan, emosi ataupun cyber mengakibatkan kehilangan keyakinan diri, gangguan prestasi akademik dan lebih ekstrim lagi ialah kecenderungan untuk membunuh diri ya. Baiklah, kedua-dua isu ini mencerminkan kegagalan sistem sokongan, kelemahan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang serta pengabaian terhadap nilai-nilai etika dan peri kemanusiaan dalam pendidikan. Oleh itu, usaha membantah jenayah seksual dan buli perlu melibatkan pendekatan menyeluruh merangkumi pendidikan pencegahan, penguatkuasaan undang-undang, pematuhan etika profesional terutama dalam kalangan guru serta pembinaan budaya sekolah yang menyokong keselamatan dan kesejahteraan murid. Dengan kerjasama erat antara pihak sekolah, ibu bapa, agensi kerajaan dan komuniti, kita mampu untuk membina institusi pendidikan yang bebas daripada jenayah dan penindasan sekaligus melahirkan generasi masa depan yang sihat, seimbang dan mampu menyumbang kepada keharmonian serta kemajuan negara. Ya, Alhamdulillah.